Saya Lieutenant Colonel Fairuz Ikmal bin Yaakob selaku Ketua Detachment 932 Unit Perkhidmatan Kejuruteraan Angkatan Tentera. Tugas dan tanggungjawab saya adalah sebagai pegawai silihan projek yang mana memantau dan menguruskan kerja-kerja senggaraan di kawasan tanggungjawab saya. Untuk makluman semua, rumah ini berasal daripada zaman British lagi, di mana memang terlalu usang. Dan apabila saya terima peruntukan senggaraan daripada peringkat tertinggi, pembaikan dari segi struktur, pembaikan dari segi sistem pepaipan dalaman, kerja pendawai elektrik dan kerja-kerja yang berkaitan. Okay, saya 1158-825 Sarjan Noisham bin Amansyah dari Pasukan 9 RMD Parah. Sebelum ni saya pernah menyewa dekat luar, lepas tu saya duduk di Rekat Tun Razak, lama dengan baru. Sekarang yang di naik taraf ikut yang terbaru lah, yang versi yang moden lah. Yang dulu mungkin yang Mozart yang petak-petak, tapi yang sekarang ni kita ikut yang versi yang terbaru lah, apa yang di renovate sekarang. Selesa, jauh lebih selesa lah, macam mana orang dapat rumah baru, macam tu lah kami satu family rasa. Daripada pihak saya sendiri, dengan family saya, dengan anak-anak saya ni, saya rasa berpuas hati dan sangat berterima kasih lah pada kerajaan khas dia, APM lah sendiri. Apa yang kerjaya yang saya buat untuk saya berkhidmat sekarang, semua kerajaan ambil tahu lah. Ambil tahu di mana tempat tinggal anggota. Saya rasa bersyukur sangat-sangat. Terima kasih pada ATM membantu kami pada anggota warga tentera.